Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di atas para. Bukan sembah sebarang sembah, sembah hamba. Mohon bicara. Laut yang luas itu adalah hak kita bersama, tetapi sebidang tanah itu adalah hak kita anak beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Nama saya Akif Danil Hadi bin Azin Hadi, merupakan anak didik di SMK Siaramas Sungai Buloh Selangor dengan kod sekolah BEA 7622. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah kisah yang penuh dengan falsafah kehidupan, perjuangan dan pengorbanan. Alun Hidup, sebuah karya syarat nilai dan iktibar, ditulis oleh Khatijah Hashim, seorang penulis profilik, kelahiran Batu Pahat, oleh K Publishing Sendirian Berhad pada tahun 2000 dan mengandungi 262 muka surat serta 18 bab. Harga buku ini hanya RM8.90 sahaja. Murah bukan? Namun, jangan tertipu dengan nilainya yang kecil kerana mutiara ilmu yang terkandung di dalamnya amat berharga. Orang dahulu berkata, tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita mengenali kisah perjuangan seorang lelaki yang ingin mengubah nasib hidupnya dan keluarga. Bab pertama membuka tirai dengan suasana yang penuh kegitaran. Awang, seorang nelayan biasa bersama isterinya Milah dan anak-anaknya terpaksa menumpang di rumah ibu mertuanya. Hati lelakinya tercabar, maruah terasa diinjak-injak baginya. Ini bukan kehidupan yang diimpikan. Aku tidak boleh terus hidup begini. Awang nekat. Dia ingin berhijrah ke Sungai Perembang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, ibunya menentang keras. Dia tidak mahu kehilangan anak dan cucunya. Inilah detik klimaks yang mendebarkan. Milah walaupun berat hati, akhirnya akur kepada suaminya. Bagaimana perasaan anda jika berada di tempat Milah? Meninggalkan ibu tercinta demi sebuah harapan yang belum pasti. Perjalanan ke Sungai Berembang penuh dengan cabaran. Awang sekeluarga menempuh lapar, dahaga dan kepayahan. Namun, bantuan datang dalam bentuk Abang Malim dan Kak Joya, dua insan berhati mulia yang memberi mereka tempat berteduh sementara. Inilah nilai persaudaraan dan kemanusiaan yang ditekankan dalam novel ini. Awang bukan sekadar menjadi petani, malah dia juga berlayar menceburi bidang perniagaan. Walaupun masyarakat kampung ada yang membantu, tetapi ada juga yang mencela. Namun, Awang tetap cekal. Alun kehidupan terus menghempas, tetapi Awang tidak sesekali hanyut. Pengorbanan Awang akhirnya membuahkan hasil. Dia berjaya mengubah nasib keluarganya dari seorang nelayan yang miskin. Dia bangkit menjadi seorang petani yang berjaya. Inilah kisah inspirasi yang penuh dengan semangat, perjuangan dan harapan. Apakah pengajaran daripada kisah ini? Yang pertama, jika kita mahu mengubah nasib, kita mesti berani melangkah keluar dari zon selesa. Yang kedua, kasih sayang dan pengorbanan
dalam keluarga menjadi kunci kepada kejayaan. Yang ketiga, dalam hidup pasti ada halangan, tetapi dengan usaha dan kesabaran, kejayaan pasti tiba. Sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan. Jika awang mampu melawang arus kehidupan, mengapa tidak kita? Sekian, terima kasih.